Tapi nyoci malu. Karena kan punya perkara agah juga. Memang perkara rayu. Ya. Oh, anjing benar-benar. Aku dah ada orang berada di piatan yang aku. Malam baru ibu bengeh. Bersih tadi. Yang malam baru ya? Kadang-kadang ada yang salah tepi tadi. Malam bengeh gila. Dia kata dah. Ada pi air hawa ni nak buat. Wajar tu yang bengeh. Mau aja aku. Kerja kan dengan dua apa kan nampak dah. Ada orang keadaan dah. Ibang kerja kan. Ada kerja ni mat dua apa tak ada yang mana. Lain di sondron putan nak keluhan lain. Betul lu. Betul lu yang naik pegang masalah tabung. Tabung memang ada pula kan. Banjaran mah. Tabung kosong. Pai tabung kosong hai. Nah, tahu nak ke? Oh, tabung kah yang le kilo ya? Ha? Biji apa? Aku berjaya tu buat primo be pula. Buat be. Lai tu tuju. Lu sondong lagi anjing. Lagi ni pula ji. Ilong nak cik pada berundra gaya pegah ke. Mana ke hang tuh pegah ada ngau nu pegah mai dia kepala dusun lagi pada nak tuh pegah lain. Ada dah apa apa kami ada pegah. Pegang je mah. Ya je betul man tuh apa di unggah. Ada dia ni. Oh dia nyalom ke? Hai long dulu i pegah le. Bela okol balik. Kenya kira pegah abang api. Hai mana pegah mah. Luar kaya ada pegah abang karoko. Kan. Tu kau le mana pegah abang. Kan tu hang lagi am dong, dah jauh dah apa nak dah pegah. Lu sebenarnya laporannya. Laporan yang masalah agah yang tu. Lu kalau ada solo ramai kaya mengeluh. Cuma lu anak orang pakor. Tiba orang pakor man ada dapat pegah dia yo. Anak waji kampung lu naik di mana? Ba dusun lu. Naik di mana? Lewang ada bong. Dalam harga. Tiba kenyang tu dia dah ke? Ilong yang pegah-pegah li warga lu. Yang ada dusun lu. Ya. Ini pegah haji tabungnya kan subsidi. Tapi yang lu yang kurung kad lah mak pangkalan. Kedagang ke? Pedagang. Yang kenyang hebat mahal tabung. Karena ibu beliau dagang dia. Makanya dia tak beliau dia saya mama yang tabung. Awak pangkalannya ibu habis sigo kan. Kan apa nak tahu yang mana yang mana? Tidak je lah tapi kami ada pegah bak tu hap buat. Kan dia tetap boleh bagus sih bak tu apa saja. Dah jabat dua apa lah dia bak lorong. Oh ya, sebab tu hapanya kan mewakili masyarakat kan? Mewakili masyarakat kan. Ya, dah jabat tu hapa. Sejak rumah ipah man. Ira wainang yang bawa shit. Tak ada puang apa. Mana dah jabat peliti kampung je. Ni nak merutang peliti kampung mai dah ni. Apa peliti puang urusan mah? Kan dia je dengan tu hapa je mangan macam sejak rumah. Tak telefon ni le kena. Oh, ya ji man. Telefon apa undang man? Telefon je le. Telefon apa le? Yang dia laporan lagi sampai kam cepat dia je. Nah, pada dah. Pada puang dah yang manting kengkul yang tadi dalam ia. Alah, orang tengah serius tengah mayang ana. Apa bela deh. Assalamualaikum. Para mana? Oh man. Nejak no ya je. Nejak no siapa? Ya. Assalamualaikum. Nama puak tengah nak kerja, tengah macam-macam tu. Tengah malam api. Nampung boleh api. Pahlah. Bubut roh dah jadi bubut. Alah, baca aja lagi dia. Kadang ki penting tak. Oh, mapai ku dua peci le. Thar go. Oh, mai pa la go. Alah, ki selangko dah gede yo than mai pegang. Timang berah itu apa? Aduh apa dia buat tak begah apa dia. Kan kau beres dia ngampung lempor lagi mana. Memang ngampung lempor beres tu apa ya? Kita beres mang kerja ke meja. Ha kerja lah. Memang buat tengah tengah macam-macam le buta tengok kan.
Anak kupu. Tak pegah berdua dia. Pina tu mau je tengok. Kau buat terdiam juga. Kan penting kerja ke? Kerja no. Boleh. Dah puas dah sekarang. Assalamualaikum. Boleh le buka bakat hak. Baru tak nak kerja pun. Pakat dia dah ikut haji ke? Tapi penting. Tapi penting. Penting. Hai pegah penting pula. Masyarakat dah pegah. Warga lu, warga dalam lorong lu. Betul ni mata. Betul ni mata. Jadi kadang-kadangnya orang masalah tabung. Di Banjara di Wadon lorong. Puhai ni bikin masalah tabung dan lorong tengok mamai dah. Hai, long ku jauh odi je dari. Oh kau menang. Kamu mempekat je dengan dua apa. Nya menang aku pegang dia. Jadi maka haji. Uhera nak menayo kena. Kamu pi ba dutun Nak keluhan sih. nak keluhan ji. Tolong. Sila si urang yang lapor tu. Ba dutun je boleh nak keluhan ji. Ilung punya masalahnya hanya betul keputusan. Boleh lewat tu. Hanya kat kerja, aku hanya kena pos aku. Hai, kita kerja lagi. Kamu laporan aku pegah. Kai pegah kamu pegah badan. Peraturan kerja balu masalah ada kampung. Nyan bisnis go nyan. Pandai je kau jemput urusan itu. Pandai jemput urusan. Nyampe kai kayaknya sebab jaringan tu bah. Katanya bapa kecil le. Punya tak tahu kesimpulan saya lagi. Hana mana ti pasal dia lapor media. Mana oi betul? Ini betul ni kau juga je. Ni pegak ju kanun-kanun ro ni bermurah harga hanya je. Ube dah mi mak tu ji. Sudah yang je pegak dalam kanun bagian lima. Pak dah apa? Mak tu ji ube dalam kampung dalam Lumpur dia betul. Ini pergi. Bukan depu. Peraturan ni pegak ino gas subsidi. Yang pakai orang kecil. Utui hak orang kecilnya. Ini kai pakai dia orang kaya. Punya hanai pakai orang kaya, kiban ini pakai dia orang kaya. Cuman dah dia yang ubut dia lapor padan lapor lah. Kan buka kanun ron haimat mai kecamatan pina. Ambil kanun lapor bagi ji. Punya lagi yang hanya tak cukup urusan ini oleh tu. Ka mak tu ji mana ira lapor bagi ji, ha? Di ji tu je lapor ba tahu dah macam mana? Kau yang lapor dia boleh tahu. Thai ban juga. Mamnya ikut gelung bangai-bangai tu kapai dah wakah nak dengar. Kan bangai royo meno je macam empat tu apa. Kan? Ji pula. Idenya kan yang tujuan kan pu yang pegah oleh masyarakatnya betul tampung. Yang ada jual. Ya ada aja kan. Part yang ni lapor urang ro ni pegah, ni pakan dia ro ni. Dah cara lahir ro ni. Benar. Payah tahu lekan kau. Payah dua besi. Guna sedek. Baru dia tak cakap keputusan ni. Punya lagi yang oleh dah nama hamba jak ni. Pada ni pula. Tapi nyo si malu. Karena ke punya perkara agahnya ke. Memang perkara rayu. Oh, anjing mana ni? Anjing. Tu apa kan? Guna macam kan. Jadi kan kiban leh benar solusi. Urung ro ni kan pak je lapor benar so yang perhati katanya nak kegahnya. Baik pegah harga dulu yang galak roi. Yang lagi yang cocok. Dia benda pe laporan peng di ke. Pandai peng. Pak so peng belu. Mengganggu kerja aku cuma macam saya peng. Cocok peng ba desa. Desa demi ke masyarakat. Demi masyarakat. Nyah nak kau jaga dulu. Nyampe dua orang sini. Pokoknya mana je tu apa. Kita mau kan yang ada masyarakatnya pegah kali sampai baron iron part yang lapor dia juga deh. Yang penting gahnya ada aja berstabil harga. Lagi yang betul. Yang malu. Yang betul. Haba orang tua aku terima. Kan. Lapis dia. Yang gahnya dia betul itu. Pai duduk dah macam itu. Kan tu si kamu depui ke masih hanya betul ni lawan. Tapi bila tim jak saya tingkat kabupaten ni jak saya nak pegah. Ya kan? Kau ni long muno yang kalau pemikir yang menyuji bawa ro nak pegah mandua ni kan? Hai tu masuk dia nak pegah je. Ni memang gahnya hanya betul. Tak ada ni orang ikut mah. Tiba. Ini baju daripada yang pegah yang je. Tiba ni dalam padu apa nak bekal kan? Kan baik menanti. Tuan sayang si kampung dalam Lumpurnya baru dah dua dia masak pidat tu. Kampung katanya kampung dengan terperut. Kan hang mungkin dia kedua dalam. Tapi orang lain. Payah hati mego. Karena kan
ngampung lah lumpurnya kan memang raya rintangan dia. Makanya dia harus dah mikir ke tu apa pegang. Dah fikir yang ke masalah laporan lagi yo. Punya laporan orang mungkin. Tapi punya lagi kan. Tinggal yo ni cok kesimpulan mendang. Mungkin lagi ambil. Berarti kan ada je bersampaikan bahawa orang yang dah tuju. Yang tanggungjawab. Yang je kepakar ke masalahnya. Nyan kan? Tak beres. Di kerja nah. Kerja nak awak je. Ni lagi kan. Bah? Sampaikan tak beres.